Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ni saya berada di lapangan kerja ukur lagi. Cuma ini saya nak berkongsi lah, sebagai jurukur, sebagai seorang jurukur. Home point updated. Batu sepadan The yang current telah location saya is now the jumpa. home point. Tapi untuk kali ini yang saya jumpa adalah lagi sangat dahsyat dan ni memang mengkagumkan lah. Saya tak tahulah ni siapa yang buat ni. Kita nampak ni batu sepadan. Batu sepadan ni bukan yang besar ni, yang atas ni. Nampak tu, yang atas ni. Ni batu sepadan ni boleh kat atas tu. Ni piling. Lepas tu dia letak batu sepadan kat atas ni, nampak? Tu. Gila, macam mana lah orang-orang ni. Inilah batu sepadan yang saya jumpa. Masalah nak cerap pun saya tak tahu macam nak cerap dia ni. Sebab tinggi mungkin dulu dia buat di market. Lepas tu dah buat di market, dia kata nak tanda tak nak hilang, tanda lah pakai simen. Mungkin kata surveyor yang buat di market tu lah. Jadi dia geram, dia piling itu. Bila sampai orang nak tanam batu, ngam-ngam pula pai atas piling. Tengok boleh tanam. Tapi aku tak tahu macam mana diorang setup ni. Tinggi ni lebih kurang 2 meter dia. Piling ni lebih kurang 2 meter ketinggian dia. Tapi itulah, benda dah jadi batu sepadan atas piling aku tak tahulah. So kalau surveyor yang mengenali kerja ukur atau batu sepadan, ada tak batu sepadan yang pelik-pelik anda pernah jumpa? Kalau setakat batu sepadan tu tinggi 3 kaki tu adalah biasa jumpa. Tapi ni adalah batu sepadan di atas piling. Gila tak gila kan? Macam mana kita nak cerap pun tak tahu macam mana nak set up alat atas ni. Okay lah, tu saja sedikit perkongsian hari ni. So aku fly dulu. Tadi kita dah siap fly LiDAR. So aku sekarang ni tengah cari batu sepadan, dah jumpa batu sepadan macam tu lah. So aku sekarang tengah lepak dalam kereta macam ni. Bukan lepak lah, kita kawal drone daripada dalam kereta. Drone yang aku guna ni adalah Hover Air X1 Pro Max. Terkawal secara manual. Kasut kotor kasut. Okay, so di sini aku, dan aku nak landing lah. Kita masukkan drone dalam kereta. Kita try terbang dia dalam kereta. Jom kita masuk. Kita masuk dalam kereta, set up sikit, bawa sikit. Aku tak tahu dia punya setting dia macam mana ni. Setting sikit, lepas sikit. Kita masuk dalam kereta terus.